Hari ini akan berlangsungnya AZ Rakit at Sisik Kumpau Fun Fishing Tournament. Kini masanya sudah tiba AZ Rakit at Sisik Kumpau Fun Fishing Tournament yang akan berlangsung di AZ Rakit Tanjung Surat. So, pukul 7.30 semua peserta telah dibawa ke Rakit AZ Tanjung Surat. Seramai 12 peserta yang akan menyertai Fun Fishing Tournament AZ Rakit at Sisik Kumpau pada kali ini. Sesi pendaftaran telah dibuat, joran pun dah set up. Sebelum mula, kita briefing dulu. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat datang ke AZ Rakit Tanjung Surat. Terima kasih siapa yang join, seramai 12 peserta ni yang join untuk Fun Fishing. So, hari ni kita punya game adalah fun je, tak ada serius sangat yang merebutkan wang tunai sebanyak 15,000 tak ada. Tapi kita fun-fun je. So terima kasih banyak. So hari ni kita punya rule, satu batang joran, 2 mata kail, joran tak boleh melebihi 9 kaki. Umpan yang boleh digunakan macam biasalah, udang kopek, udang hidup, ruat apa semua lah. Jig, Apollo, soft plastik tak dibenarkan. So kita akan start sekejap lagi. Kita akan habiskan pertandingan ni dalam pukul 4.30 macam tu lah. So nanti pukul 12.30 hari kita akan ada makan sikit. So nanti pukul 12 tu sambil mancing, sambil pertandingan tu korang boleh makan lah. So ada apa-apa pertanyaan? Juara ikan terkumpul ke ikan paling berat? Okey, juara ikan paling berat. Okey, pastikan dapat ikan jerit fish on untuk kita sahur. Kalau duri dapat duri besar, itu dikira ke? Kira. So ikan yang tak dikira, buntal, belin, sesirat, apa lagi, malung, kerapu Shopee, tu yang tak dikira lah. Teknik pelampung tak dibenarkan. Ketuk, seret udang, masih bottom, saya dibenarkan lagi. So nanti kita tengoklah siapa yang juara untuk Fun Fishing AZ Rakit at Sisik Kumpau. Okay, sebelum tu kita nak bagi stiker. Terima kasih. Ini yang selalu ikut dah dapat banyak ni. Kita orang baru. Oh, dapat satu. Okay, right. Boleh set up untuk pasang umpan. Sekejap lagi kita akan start. Okay, sudah ready. Sekejap bunyi sound baru boleh baling. Okay dah. Ready. Wih, silang. Okay guys, pertandingan pun dah start. So kita nak ucapkan terima kasih kepada sponsor kita, Alia Telecommunication, yang sponsor untuk game AZ Rakit at Sisik Kumpau Fun Fishing Tournament. So kita tengok siapa yang akan menjuarai Fun Fishing tersebut. Rasa-rasa apa target spesies diorang Jom kita tanya. So apa target spesies hari ni? Kita target yang biasa je lah. Biasa-biasa je Mungkin kerapu. Mantap. So apa target spesies hari ni? Target pari. Tapi tak tahu lah hari tadi. Tapi dah tengok air macam tak ada ni. Janji naik lah Janji naik. Mantap. So apa target spesies? Oi, sobas. Musabas. Mantap. Dah ada dah. Sekejap Melissa, kita timbang. Mana Melissa ikan? Nak lepas lah bang. Mana tahu kan. Dia yang menjuarai kan. Manalah tahu kan. First strike tak ada ke? First strike tak ada. Kalau game Sisik Kumpau ada. So kita tengok berapa dia punya ni berat. 42 gram. Boleh lah 42 gram. Sangkut sebelah. Sangkut sebelah. Ke sebelah. Sangkut sebelah. Sean. Ada barang? Ada. Oi, mantap lah. Sini timbang. Lepas dia je ni. So kita tengok berapa. Awak ni tak nak diam. Sekejap. 100 gram. 102. Okay, right. Habis dia kutip dah lah. Balik lah tekong Alamak. Great ni. Bagi tekong. So kita timbang. Mana tekong Anak merah. Okay, berapa? Ruat. Bahaya dia perap semalam tu pakai pesawit ke apa? 54. Ada bang? Apa ni? Oi, kerapu lah. Timbang. 36. Oh, fish on.
Umpan apa? Ha? Umpan apa? Oh, mantap lah. Ini baru ikan bang. Tengok apa. Mana sauk? Oh, duri. Duri on rankingnya. So, berapa berat duri ni? Jap. 194. Cuk. Timbang. Ni becuk. Kali becuk. 64. Okay guys, update. Sekarang pukul 10 nak ke 11 lah. So masih belum ada gorgon yang naik, tapi masih ada hasil walaupun orang kata air bani hari ni. Kita nak ucapkan terima kasih kepada kita punya sponsor Alia Telecommunication Desaru. So terima kasih untuk sponsor untuk event Exact Rakit X6 Kumpau Fun Fishing pada hari ni. Bishon lagi. Ada barang woi, ni besar. Cepat. Timbang. Becuk ke? Ni besar ni. Betul saya. 174 guys. Okay. Fish on. Yang sama. Besar siut. Kali ni besar. Kali ni ni ketarap. Mantap ah. Okay, jom timbang. 218. Apa barang? Oh, besar ni bicuk ni. Okay, right. Mantap. Oi, ni lagi besar ni. 218. Nombor joran? Nombor jalan 09. 218. Sama lah. Okay guys, update sekarang pukul 12 lebih. Masih kumpau lagi dia orang ni. Kumpau ke? So kita tengah tunggu apa gorgon yang naik hari ni. Abang ni dia gunakan rakit sebaik mungkin. Dekat sini pun boleh mancing. So kita tengoklah siapa yang akan naikkan gorgon pada Fun Fishing Tournament hari ni. So terima kasih kepada kita punya sponsor Alia Telecommunication untuk sponsor Fun Fishing dekat Rakit Exact ni. Apa ni? Apa nama dia ni? Puding Caramel. Puding koktel. So ni puding koktel sponsor by Pink Ranger. Terima kasih. Gambar tu bang. Abang ambil bang. Satu. Dia kita elakkan daripada tidur lah. Ada untuk budak hidup kalau. Puding. Lagi membuatkan tidur. Kita kasih pukau lah. Kasih bagi tu. Lepas makan nasi kita kena dessert. Panas. Okay guys, update sekarang pukul 2.30. Sekarang ni air tengah gerak pasang atau gerak pasang. So arus hari ni agak slow. So kalau korang tengok kalender, hari ni adalah air bani ataupun air mati. Tapi masih ada ikan ataupun masih ada hasil juga yang diorang dapat. Tak lupa juga aku ucapkan terima kasih kepada sponsor kita Alia Telecommunication yang sponsor untuk Fun Fishing ni. Walaupun dengan cuaca panas, dengan air tak berarus, diorang tetap kental untuk mencari spesies-spesies gorgon pada masa ni. Ada juga yang dah kecundang. Say what you will at the hardware store. Don't get you started. Fish on lagi. Apa ni? Tambak. Becuk. Ada barang lagi. Ni timbang. Asam. Timbang. Timbang tu. 192. Ada kak? Tambak.
Dia lagi. Timbang. Naik lagi. Okay guys, update sekarang pukul 3. Kita ada 1 jam lagi untuk kita tamatkan pertandingan AZ Rakit XYZ Kumpul Fun Fishing Tournament hari ni. So terima kasih kepada sponsor kita, Alia Telecommunication Desaru. So siapa yang nak repair handphone, repair laptop, repair komputer, boleh refer Alia Telecommunication Desaru. Okay guys, kita ada beberapa minit lagi untuk kita habiskan pertandingan mancing ni. So sebelum tu kita nak tanya seorang-seorang lah. Bang, apa cerita? Okey lah. Okey So nak lah. ada Ada lah sikit. Gasak tu gasak lah, tapi orang lain lah. orang lain. Kak Lin, so apa cerita hari ni? Entahlah Okey ke tak okey? Boleh kumpau melampau ni. Tak apa, lain kali. Kali ni tak ada rezeki. Betul. Kan? So kita cuba lagi Kak Lin Okey, cuba Okey, lagi. mantap. Big Ranger, jangan lagi. Jangan lagi. Lisa, macam mana hari ni? Okey Hari ni okey. So ada Ada barang Ada barang. Okey, mantap. Okey. So ada dapat ranking Tak tahu. Tak tahu nak cakap. Bang, macam mana? Okey. Alhamdulillah. Masih nak fight lagi ke? Masih nak fight lagi? Kita dah habis masa ni. Kata orang tu selagi saya melembunyi kan. Oh, okey perjuangan lah. sebelum tamat lah. So okey hari ni Alhamdulillah okey. Okey, mantap. Dil, macam mana hari ni? Hari ni okey je. Okey je Rakit best lah. Rakit selesa. Selesa. Selesa sangat. So ada barang hari ni Alhamdulillah. Boleh lah bawa makan tu. Makan Maggi. Rif, macam mana Rif? Okey. Okey. Berapa ekor dapat hari ni? Tak kira dia apa 3. Oi, tak kira banyak ni. 3 kan? 3 lah. Agak-agak masuk ranking tak? Ada Top 5. Ada kot. Noah, apa cerita? Alhamdulillah okey, ni rezeki banyak Tuhan bagi. Terima kasih. Rakit best. Rakit boleh buat family. Okey, right. Rakit pun steady. So agak-agak nak fight lagi ke? Nak fight lagi ke ni? Boleh, kita on aja. Okey, Umpan dah right. habis tapi. Bro, macam mana? Saya masih bosa lagi. Masih berusaha lagi walaupun di hujung-hujung ni bang. Tak betul. Fight tetap fight. Ikan tak makan tak apa. Yang penting kita makan. Mantap. Buat apa tu? Mancing lah. Macam mana Dil? Okey? Okey lah. Ada naik hari ni? So tengok ikan apa je naik. Agak-agak boleh masuk ranking tak? Am. Macam mana hari ni? Alhamdulillah ada hasil. Okey Okey. Agak-agak boleh masuk ranking tak? Tak masuk pun tak apa. Kita bawa balik hadiah juga. Okey. Alamak. Enjoy Am Enjoy. Bishon. Oh, ada. Ada. Timbang. Tengok siap. Timbang. Potong tangkona. Oh, tak dapat lah. 184. Oh, dah nak habis lah ni. Kaci naik. Last tang corner abang ni dapat kaci. 102. Okey, dengan ini kita tamatkan pertandingan mancing Fun Fishing Tournament dekat Rakit AZ. So, diminta semua peserta, terima kasih kepada siapa yang join. Diminta kepada semua peserta minta clearkan sampah kalau ada. So, sekejap lagi kita akan buat penyampaian hadiah. So, sebelum tu kita ucapkan terima kasih kepada kita punya sponsor Alia Telecommunication untuk sponsor hadiah Fun Fishing Tournament. So, terima kasih kepada semua peserta dan terima kasih kepada AZ Rakit dan terima kasih juga kepada kita punya sponsor untuk game hari ni, Fun Fishing Tournament AZ Rakit XYZ Kumpau pada bulan Ogos ni. Pada semua peserta, harap jangan serik lah Jangan serik lah datang ke AZ Rakit. Walaupun kita ada yang kumpau tapi tu ada pertandingan, itu rezeki lah masing-masing Untuk tempat ke-12 akan membawa pulang sijil penyertaan dan hadiah daripada Alia Telecommunication, iaitu Abang Razwin. Siapa Abang Razwin? Okay, right. So, tempat ke-11 jatuh kepada Abu Sufyan. Yeah. Abang yang paling kental sekali. Okay. Tempat ke-10 akan membawa pulang hamper dan barangan daripada Alia Telecommunication, jatuh kepada Anwar Azim. Okay, right.
Tempat ke-9. Tempat ke-9 ni special sikit lah. Sebab dia di antara yang sponsor puding tadi. Okey, kita jemput Pink Ranger. Pink Ranger, come on. Okey, kejap. Tempat ke-8 jatuh kepada Kak Azlin. Ada juga. Semua ada hadiah hari ni. Tempat ke-7 jatuh kepada Aidil Mok. Bukan last minute tadi kan, boleh dapat kan? Okey. Tempat ke-6 dengan berat ikan 102 gram, Melissa. Tahniah Melissa. Tempat ke-5 dengan berat ikan 152 gram, Aidil. From Terengganu ni, kita punya peserta ni. Tempat ke-4 akan membawa pulang reel serta tali, perambut dan barangan daripada Alia Telecommunication. Tempat ke-4, Am. Okey, tempat ke-3 dengan berat ikan 218 gram, Arif. Tempat ke-3 membawa wang tunai sebanyak RM200 dan barangan daripada Alia Telecommunication. Tempat kedua dan tempat pertama ni dia fight sikit. Okey, tempat pertama jatuh kepada peserta dengan berat ikan 222 gram, iaitu Zul. Tempat pertama, tahniah. So, tempat kedua dimenangi oleh Anwar dengan berat ikan 218 gram. So, terima kasih kepada semua peserta, terima kasih kepada penganjur dan terima kasih kepada sponsor kita, Alia Telecommunication. So, kita jumpa lagi next video ataupun pertandingan-pertandingan yang seterusnya. Jangan lupa subscribe, like and share video Sisik Gumpal TV supaya aku dapat explore lagi aktiviti-aktiviti outdoor yang menarik. See you next video. Bye-bye. Sisik Gumpal, hey, hey, hey.